Tu dia belum datuk lagi lah. Kau pergi jumpa M. Nasir. Pergi jumpa M. Nasir. M. Nasir ni kadang-kadang dia select orang. Yalah. Dia tengok kasut dulu, tengok kasut. Kasut duduk ni. Cuma kasut. Okey. Mari baru. Lalu mari baru lagu dia bagi dalam laci. Keset. Dalam tak keset tu. Okey. Dia kata dia ambil lagu situ. Jadi kita pilih sendiri laci. Okey. Saya pilih dalam laci dia. Dan ramai orang tak tahu sebenarnya lagu Sampai Hati asal dia 3 lagu. Okey. Kita ambil chorus sini, kita capur sini jadi Sampai Hati. Dan M. Nasir pada popular tu, Datuk M. Nasir pun tak tahu lagu tu lagu dia. Lagu aku dia. Lagu aku dia. Dia ingat dah lah, banyak sangat. Ya, sebab kita dah kan. ubah-ubah. Kita treatment lah. Kita alter lagu dia, alter jadi Sampai Hati. Dan bila kita dah recording, Sony Music pun setuju. Dia kata lagu ni boleh meletup. Dan akhirnya lagu ni lah sebenarnya yang menaikkan nama Kumpulan Spring.